Okay geng, Assalamualaikum, selamat pagi. Welcome back to my channel Fly Fishing. So hari ni aku nak mancing lagi. Aku nak hanjarkan dua soft frog yang aku baru beli. So hari ni aku baru lepas, semalam aku baru lepas last exam, SEM 3 paper last. Dan nanti bulan 2 nanti aku ada ulangan. So hari ni aku ingat nak cari trofi lah geng. Trofi lepas exam SEM 3 ni, cari trofi. So jom, tanpa banyak bunyi, let's go, kita pergi mancing. So hari ni aku nak pakai soft frog yang aku baru beli 2 minggu lepas sebelum aku exam ya. Satu ni daripada Thailand, X Commando. Ni apa tu, pimpong frog nama dia. Yang ni daripada ESP bagi. So aku nak pakai mana dulu soft frog ESP dulu lah. Soft frog kecil dulu. Aku nak try bawah tu, dia bawah bersihkan ni. Aku nak try. Jom, bismillahirrahmanirrahim. So setup aku hari ni, aku menggunakan rod daripada ESP Vagabond 6x3. Spek dia 820, panjang 6x3. Reel aku comparekan dengan reel DC aku, Ripple Smart DC 151 HL, ratio 7. Tali daripada Awashima Max Track 30 LB, leader high fit fluorocarbon 25 LB, 80% soft rock ESP rugby. Alah, dah daun tajuk ni, tak apa, rezeki masing-masing. Dah daun tajuk tu. Atau last aku mancing sini dengan bapak aku berjaya naikkan 2 ekor haruan. Aku setting brake dulu sebab brake ringan lah. Soft rock 40 gram. Bismillahirrahmanirrahim. Susah nak baling. Kalau setting rendah lagi brake, boleh cast dengan sempurna. Senggot soft rock ni spot solid. Jom ni. Bismillahirrahmanirrahim.
Oh ni ha. Ngam-ngam. Kita adik aku sangkut soft rock ni. Sini dah boleh buang lah. Soft rock je ambil. Dapat soft rock lagi. Dah atas sini nak selamatkan soft rock je ke? Kan tak ada. Selamatkan dalam air. Kan dia tak nampak soft rock ni sebab dia ada motif hitam. Nak je soft rock ni. Tak kena. Ada. Ada. Dah tahu selalu tak nak pula. Apa kena tak nak makan ke arwah ni? Balik banyak kali tau weh. Tak ada kat start. Payah geng. Cari strike. Strike Wih, bosor ni. Dia bosor ni. Mak ikan ni. Melupur ni. Bosor ni. Mak ikan ni. Wih. Bakong weh. Kau nampak bosor ni. Sekejap. Aku try ikan ni. Tinggi pula tebing ni. Selit sikit. Buat ni je ni. Kita sambung. Korang nampak aku dah. Oi, trofi untuk hari ni siut. Yes. Oi. Alhamdulillah ya Allah, trofi aku. Alhamdulillah ya Allah. Oi, tak sangka ada saya sini kat dalam lubang macam tu. Panjang handle siut. Alhamdulillah ya Allah. Rezeki. Trofi yang dicari-cari. Jap. Come on. Koyak dah mulut dia. Memang patapau lah ni. Tengok dia. Alamak. Sahih su. Panjang handle geng. Tengok ni. Panjang handle.
je. Strike kedua kan. Sekejap. Aku nak lepas curut ni. Okay. Makan je. Oh, ada. Lepas. Weh, ada curut. Ada curut-curut. Curut dalam tu. Ada curut. Makan depan tu aku tak perasan. Oh. Strike ketiga auto release. Jom, okay. Try sini pula. Strike ketiga. Alhamdulillah. Alhamdulillah geng. Strike ketiga. Tahan kau suka suara dia. Oh. Trofi kedua. Tahan juga kan. Ambil gambar lu. Mantap coy. Patut lah kalau dia kuat-kuat. Kita cari haruan ke 5. Sebab pok dalam ni orang tak masuk. Aku yang berani masuk. Alah, tak dekat. Tak dekat ni. Tak dekat. Aduh.
Uish. Uish. Kasar ni. Kasar ke? Ya Allah. Ganas siut. Buat siut Arwan. Gila. Wih. Kuat siut Arwan ni. Jap. Kuat gila Arwan dia. Aduh. Okay. Alhamdulillah, strike ketiga. Ya oh. Strike ke 5. Alhamdulillah. Tadi curut tu aku lepas kan. Ganas siut Arwan dia sini. Dah, aku dah penat lah. Okay geng, alhamdulillah. Syukur video kali ni aku berjaya naikkan 5 ekor. 2 ekor tu aku release sebab curut. Tu pun curut tu makan dalam sangat geng. So aku tak tahulah dia hidup ke tak dalam air tu. Yang tadi yang curut bermula yang dekat dalam suak tu, itulah makan lepas pula. So alhamdulillah, video kali ni agak memberansangkan. Dan ikan dia apa, kuat siut. 820 Rod 820 dia tarik macam rod UL siut dia tarik. Tapi pun memang seronok lah. Pemancing dekat belakang sana tadi. Ni belakang ni dia ada kebun-kebun sawit tu. Aku masuk motor aku letak situ. Lepas tu itu je lah kot untuk video kali ni. Untuk soft rock tadi tu, soft rock daripada Thailand. Aku beli dekat kedai tu. Soft rock tu X Commando nama dia. RM9 je. So itulah, alhamdulillah dia berjaya naikkan Gorgon tu. Gorgon ni, sekejap tunjuk. 3 ekor. Kuat gila dia tarik hari ni. Semua drag cicit-cicit. So itu je lah kot untuk video kali ni. Terima kasih kepada yang dah menonton. Yang baru menonton video aku kali ni, tekan button subscribe kat bawah, tekan button lonceng sebab button free je. Okay, thank you kepada yang dah menonton video aku kali ni. Tu pun diorang dengan racun pokok-pokok kecil. So nanti insyaAllah depan ke lagi lepas aku edit video mancing kali ni ke, boleh lah pergi. So jangan lupa support aku. Jangan like, share, comment, subscribe. Jumpa video akan datang.